disaman kerana menjalankan ujian HIV tanpa kebenaran. Ada seorang pesakit wanita ni datang ke hospital dan dia jangkakan dia ni macam kekurangan vitamin B12. Dan waktu tu doktor yang ditugaskan adalah Dr. Pavel, dan Dr. Pavel ni buat something, buat ujian sikit kan. Dan dia jumpa something yang mencurigakan dekat perempuan ni, dekat wanita ni. So Dr. Pavel ni bagi tahulah wanita tu yang wanita ni mungkin ada ciri-ciri ataupun tanda-tanda pesakit HIV. Dan wanita tu pun macam tolak lah. Tak nak lah, tak mungkin lah aku ada HIV kan. Dia cakap macam tu lah. Dan doktor tu pun okey, kita tak buat, kita just check apa yang puan nak je kan. So Dr. Pavel ni macam nak tahulah kan sakit sebenar perempuan tu apa. So dia ambil sikit spesimen darahnya untuk buat ujian HIV tanpa kebenaran perempuan ni lah kan. So esok dia perempuan ni datang lagi nak tengok status dia macam mana. Kan aku cakap tadi, doktor ni buat ujian HIV tanpa kebenaran perempuan ni, dan perempuan ni pun memang tolak daripada buat ujian tu. Dan lepas dia datang balik nak tengok peperiksaan lanjut, nak tengok status dia macam mana kan, yang apa yang dia bagi tahu dia doktor ni semalam. Dan doktor ni pun bagi tahu dia ni adalah positif HIV. So lepas daripada tu perempuan ni saman doktor dia ni, dan kes ni sampai ke court. Nak dipendekkan cerita, peguam kepada wanita ni menyaman Dr. Pavel atas alasan buat ujian HIV tanpa kebenaran. Satu lagi, memberitahu keputusan HIV kepada perempuan ni membuatkan perempuan ni depressed sepanjang masa, sampaikan dia tak makan, memang jadi teruk gila sebab dia tak boleh nak terima kenyataan yang dia ni adalah pesakit HIV. So doktor tu disaman atas nak membantu wanita tu sebenarnya, tapi wanita ni aku tak tahu dah nak cerita pasal kes ni, nak bercakap pasal kes ni macam mana sebenarnya kan.